Welcome to my channel. Okay, let's go. Morning guys. Bagaimana cuti Pak Haris? Kita pergi cari pantai. Marsen. Makan kepok. No guys. Aku boleh go. Let's go. Satu je yang raya. Baru kita. Budaya, budi bahasa, budaya kita. Kuala Kelawang. Guys, kita tengok bangunan dia. Minangkabau. Jelebu, pekan Jelebu Batu. Kelawang. Jelebu. Majlis daerah Jelebu. Patutlah cantik daerahnya. Majlis daerah punya. Gunung dia. Macam Pun dia tak cat. Kalau dia cat lagi lawa. Mesin 76 kilo. So tempat kita nak pergi 62 kilo. Kita berhenti makan dulu kat sini sebab kita jalan. Macam mana? Sedap? Puas hati? Sedap. Ni. Fresh. Udang galah rompin. Sotong pantai rompin. Tu tak apa. Kata kuahnya ada rasa udang fresh. Terbaik. Macam tu isi dalam dia? Ni isi dia. Banyaknya. Macam lobster. Ya. Kena makan dengan puas. Besar kepala dia tadi. Besar mana Bi kepala dia? Kepala dia besar mana tadi? Bangkok. Tunjuk tu. Yang dia. Betul. Ada otak tak? Otak dia dah cair. Ya. Korang kalau daripada Negeri Sembilan, lalu Kedah, Rompin semua tu, singgahlah kat kedai ni. Udang galah R&R. Ini dia boleh QR. Yang sebelahnya dia tak boleh QR. So kita makan kat udang galah R&R.
Pak Sempadan Daerah Mersing mula. Sungai Endang. Banyak tu bot nelayan. Pelik apa? Ti. Wah, cantiknya. Mereka membawakan buah-buahan dan juga sayur. Nampak ada orang kemah. Nature camp. Back to nature. Dah sampai. Back to nature. Jangan marah. Kita dah sampai. Okay, ni pemandangan pada jauh. Ni toilet dia, sinki dia. Toilet dia campur, ada sinki, ada tempat mandi. Dan nak kata back to nature tu, toilet masih modern. Tak ada Modern. dekat dalam longkang lagi. Tapi okey lah, Okay, walaupun boleh lah. dia kata pressure mungkin kurang sikit, tapi okey. Sana ada tempat air. Ni macam rumah orang atau chalet ni. Campfire kat tengah sana. Arang tak tengok. Ha. Ni kan dah beli arang. Ni kan dah beli arang ni. Dia punya tapak kemah dia kalau tengok straight ni. Ni tapak kemah kan. So ni tempat parking kereta dia. Sama je sana. Kalau straight kemah, parking kereta. So dia ada jalan dia. So dia panggil apa? Dia panggil apa boot. Kabut punya camping. Ha. Sampai kan aku. So barang-barang boleh bawa masuk terus lah. Tak payah parking luar, tak payah pakai wagon. Dia free. So barang-barang pun boleh simpan dekat dalam kereta untuk selamat. So ni kemah kita orang. Kita nak ambil nombor 11-12. Satu lagi tak sampai. Asyik pasang. Orang lain tengah pasang ni. Okay. Kita dah set up sikit-sikit. Tak susun lagi. Tengok dalam. Daya datang. Thank you Kak Daya. Dekat je Kak. Esok kita jogging dekat bawah. Esok kita orang pergi sana pula. Kita orang jogging. Lalu dekat pantai. Mana tak bilang ni? Boleh tu, boleh camping ni. Boleh jalan-jalan. Boleh je. Nanti kita set Ni dia tak ada. kemah. Tapi boleh ni, boleh cari. Tak apa, nanti tengok balik kalau dia orang buat sale macam tu. Kalau nak senang lah, dia orang tu pasang yang jenis prak buka. Tapi yang itu dia rendah sikit. Yang lagi satu tu, yang sama besar dengan kita orang. Ada jenis ni juga, dia akan mahal sikit yang tu 1,200 tu. Lepas tu dia akan rendah sikit sebab dia auto. Lagi satu yang angin tu Kak. Tekan mata je angin. Oh, naik. Inflatable punya tu. Itu lagi Itu pun senang. 1,000 boleh juga. Dah nanti dah duduk rumah saya pun tidak tidur kat tepi kat luar. Rumah tak boleh duduk dah. Kemah angin. Nak pasang net ni. Dengan tu. Kat rumah baru. Kamu macam ni eh? Rumah kat mana? Rumah kat Serenia. Saya besar. Saya besar Serenia. So pindah situ ke apa? Duduk. Istana hinggap. Siapa punya MCC punya tu ke? Mina, tinggal sini lah. Tak nak? Tak best eh? Mana kamu pelik? Mina ni apa girl. Town girl lah dia. Ya, dah lama dah. Kita orang ambil ngadap pantai esok nak tengok sarai. Kalau ada. Boleh. Sama je. Bye. Thank you datang. Itulah. Okay, ni dalam bilik kita. Kita set up macam ni. Simple saja.
Janji boleh semayang dan boleh tidur dengan selesa. View cantik. Yeay, kita bergerak daripada kemah sana. Terjalan ke pantai. Air tengah surut, cuaca baik. Sedap ni kaki. Kita buka kat sana lah. Katanya jalan kaki di atas pasir pantai akan mengurangkan stres, mengurangkan kanser. Bukan mengurangkan kanser. Mengelakkan. Ni banyaknya ketam dia. Tu tempat kita. Ini tapak lain kan? Ni tempat kita. Ni campsite lain. Mana? Oh. Situ direct je. Besarnya lubang. Mana bang? Lubang besarnya. So untuk pasang kemah dah siap lagi. Dah siap. Sisi tak nak. Kau sikit tu. Tak ada kata lah, tak apa saya memang. Kita nak buka jugalah. Memang buka baru sebab tu geng-geng mama. Nampak tak warna orange dia? Kenapa tu? Ketam berak. Aman damai. Syok lah. Tak sia-sia datang. Yeay. So guys, datang. Jalan kaki. Sekejap. Sana pantai. Ni apa benda ni? Banyak ketam, banyak ketam. Ketam, jangan ketam kita. Tapi banyak ketam. Nanti pipi kejap pijak ketam. Kita tak sempat pijak, dia dah masuk dalam. Ya ke? So malam esok lah mama ada kita barbecue kan. Barulah syok. Kita pergi cari sotong ke apa semua. Sana oh ya. Aman, tenang. Banyak hidupan di sini. Kita Masya Allah. Ya. Ini pulau apa? Pulau Seri Bulat. Pulau Seri Bulat yang dekat ni kat Pulau Rawa lah. Tioman yang jauh yang besar ni. Ha? Pulau Rawa yang dulu lawa. Tapi tak boleh masuk. Tu boleh macam dia lalu je kan. Boleh kita tengok macam tu je. Dia private island. Besar gila. Dia dah nyorok. Habis kacau dia, kuat sangat. Okay chef, malam ni masak apa chef? Maggi saja. Sebab kita dah kenyang makan banyak tadi. Kita Maggi guys. Camping ni mesti kena ada Maggi. Kan? Okay, suasana tenang sini. Pasang lampu. Chef tunjukkan amatornya. Skillnya. Wow. Kita tunjukkan selepas ini. Oh, dah sunset cantiknya. Kita makan dulu guys. Malam-malam ni Maggi. Maggi goreng satu, Maggi sup satu. Kita makan ubat, kita mandi, kita tidur. Bismillah. Dah sampai ya mama ayah. Jenuh nak menunjukkan jalannya. Morning guys. Dah subuh kita. Nak sunrise. Sejuk. Ketok-ketok. Just nice.
Sini kita chill dulu. Esok kita tengok kat pantai. Saya tak set up dulu. Mama dengan ayah dah bangun, dah sampai semalam. Ayah. Ayah mengaji. Sambil tengok sunrise. Ya, kita nak set up ni pula. Kita tempat makan. Sup. Good morning. Hari ni kita jogging dulu sikit sebab mungkin kita akan makan banyak tengah hari. Lepas jogging kita akan pergi ke pasar cari ikan-ikan fresh. Kawasan kemah kita. Nice. Kita nak masak-masak. Masak-masak sini. Kita kacau. Masak-masak. Api. Nice place. Bali, Mama nasi tekak. Orang Melayu. Cantik betul set lah kamu ni. Ni ada bela udang. Ni umpan udang hidup ni. Nanti dia cakap tadi. Dapat tu kalau panjang kat situ. Ayah kalau berapa dia panjang kat situ. Saya tengok lagi ni. Pasang lagi yang penting. Nampak dia kat map tu. Ambil gambar tunjuk kat Kan? Oh, ya ada apa tu? Terdampar satu kapal. besar. Tak nampak. Mama tak lalu sini sana. Ya. Lalu sana. Apa ke? Dia macam menunggu makanan lah. Kecil je pun. Kau buat haji pun sana lah. Tak boleh elak. Dia pun macam tahu jalan tu je tak ada orang je relax. Tak takut. Kita pun kesian. Tunggu orang bagi makanan. Tak buat tu bukan badi lalang macam. Lalang yang menarung ni. Masuk dalam jangan. Itu buah apa tu? Buah kelapa laut. Tu air kelapa laut tu. Bukan. Bukan? Daripada buah nipah. Nipah. Buah nipah. Air Nampak macam tu. Teluk Buih. Fishing Bay.
Dia kalau keras tak sedap kan. Keras pada ni apa. Campsite ni mana? Ni campsite bukit ni yang dia cakap Bukit Selatan. Bunga kan bukit ngadap laut tau. Dia kalau bukit ngadap laut okey, kalau bukit tak ngadap laut macam kita dah tamu sini nak tengok laut. Kalau bukit macam ni hulu langat boleh. Kat Sungai Siput boleh. Ya, ni cerah besok tak ada awan kot boleh tengok sunrise. InsyaAllah. Yang warna berjoging. Dah lewat ni bang. Pani dia kata depan sana hari ni pun tempat ikan je ni. Tak apa kita tengok depan dulu. Tempat ikan naik kan? Tempat ikan naik. Ni chalet ni lah. Chalet ke rumah? Ni best ni kau tak ada rumah. Ni kan macam dekat kampung Sekawan yang kita pergi ngurut tu kan. Kan tempat ikan naik kan? Tak. Oh, lawa ni. Oh, lawa cantik ni. Duduk elok ni. Baru buat. Ni lah kampung stay. Kampung stay. Teluk Buih. Oh, cantik. Mana lah ni? Pasar nelayan. Ronda-ronda. Jeti Teluk Buih. Jeti Teluk Buih. Asam pedas enggak bang? Asam pedas kat Bedah. Tak beda asam pedas macam mana? Nak beli. Nak masak. Cerai pun kat Melaka. Ni pun ada orang nak mancing ah. Naik jeti. Cari umpan ni. Oh, tu ramai orang tu dekat pasar tu. Ni pun ada satu lagi. Fishing Bay Resort. Kalau nak mancing umpan kena baik. Ikan apa je ada. Kita tengok lah. Semua kita patut. Nak cari ikan fresh. Kita tengok apa yang ada. Sini besar jempol lah. Ni ikan apa ya? Merah. Cakap. Senang ni. Dia senangin. Di mana? Teluk Buih. Teluk Buih. Menarik guys, sini macam-macam ada. Cantik pemandangannya. Tenang saja, kena datang awal pagi baru banyak dia punya tu makanannya. Hasil-hasil nelayan banyak sikit. Ni ketam dah tak ada. Sotong pun boleh lah. Dia orang nelayan macam main apa kecil-kecil. Tapi kampung besar. Nelayan kampung. Bukan kembung tak layan tu. Tak layan. Tinggal kunci kereta satu kat dia. Oh, tu. Pulau. Nanti lah pulau kat sini. Kita semua. Ayam yang habis. Murah banyak Murah banyak. Kita dah beli. Kita tengok kat depan sana pula ada apa. Depan sana kalau ada ketam tak payah singgah. Sotong tadi tu macam tak fresh lah tu. Dia keluar kulit kan. Mana tempat orang wedding kat ni. Macam gereja mana. Kampung Teh Teluk Buih. Oh ni kalau budak-budak sikit je ni. Dia punya ni tak banyak pun. Panas lah kan. Panas sikit lah. Tak boleh mandi. Dia jeti je. Weh, Pakcik Pi dekat pantai Air Papan? Sini? Sini lah. Sebenarnya kita tak mandi. Resort apa? Kan? Ianya ada sotong saja. Ketam tak ada. Banyaknya mama ambil. Sotong celak tapau. Boleh ni sutong besar-besar bos. 35 ya. 3 kilo 100. Cantik kita. Oh, Ni yang besar tu kan? Busuk panjang-panjang ni. Tu orang panggil sotong laban. Lepas tu nak buat apa? Dia kata Buat umpan. Kunyit. Buat apa? Sotong celak Goreng tapau. kunyit. Dia kata goreng masak celup tepung. Semua boleh. Dah ada ais lah? Kualinya kecil saja ya.
Bukan, itu untuk bakar. Sotong untuk bakar. Okay, bakar. Okay, bakar diterima. Mama tanya dia masak apa tu? Dia cakap bakar ke pakcik tu. Itu bijak. Itu bijak. Tengok dia Pakcik pandai. tu. Cari aluminium foil pun okey dah. Cari aluminium foil. Ini pun murah RM20 lah. Kalau kat KL tak dapat. Kepala ayam. Umpan dia. Tolong ikat dekat Kalau tak atas dia tapi. Makan ikan. Assalamualaikum. Pantai ni. macam berlumpur sikit. Dah lumpur dia pasir. Apa dekat kereta ayam nak apa nak sepi boleh. Kita makan nak masak sendiri je ni hari ni. Esok dah. Bersih. Kepok. Oh, tapi nanti ingat balik nak ada jalan Kepok tau. Kita pergi sana dulu. Nak beli ni apa kat Mesir tu je. Popis Chitnis. Turn right for Jalan Endang Utama, Luluan Persekutuan 3, then turn left onto Jalan Endang Tengah jogging ni, kumpul mileage tu. Petang ramai ni. Petang ramai ni. Air tu hidup dia. Sampai ke pekannya. Dia dah tangkap lah. Oh, bukan dia tangkap. Dia betul. Dia buat turun bubur tu lah. Bubur lah. Tangkap lah. Tangkap lah dia angkat bubur tu. Dia bubur lah. lah. Lepas tu dia dah ambil semua. Ni Kepok Haji Putih kan Sam? Ikan tu dah mati. Ni kilang dia kot. Bukan dia macam fish dia. Dia jual kat sini ke tak? Tak lah. Yang tu macam kedai dia macam kedai kat Terengganu tu. Ni dia punya. Oh ni ada jual juga ah. Ada. Boleh tinggal. Haji Putih. Haji Putih. Tak apa, kita tengok Tak dulu. apa, jalan dulu. Ni ada supermarket mari-mari lagi ha. Dekat bekat ada lagi satu ni pokok ekor. Luluan Persekutuan Kita singgah itu mah. for Jalan Abdullah, then turn left onto Jalan Abdullah. Dia jadi penting. Itu kita naik bot lah. Sini. Di sini, kat mana sana. Tapi sini kotor lah. Banyak sampah. Diorang buat ni. Dia apa? Bangunan tu dia tak check, betul dia check dulu. Kita tak bersih dalam lebak je sebenarnya ni. Ya. Menandakan kita sampai bersih. Muar punya lawa lah. Sungai Muar. Tak ada sampah langsung. Yelah. Dia check oleh kala-kala. Orang negara negara lain. Negeri lain. Port Lekor Haji Putih. Your destination is on the right. Tengok apa ada. Boleh lah. Minyak beli tak? Minyak. Minyak dia mama dah bawa. Dah. Kata 5 batang sepuluh dah. Kita tak dia. Tam sebelum ni macam lobster. Push. Kena datang dapat depan. Intercept. Sini dia orang tangkap. Udang-udang Nanti banyak saya ajak Fairuz, saya ajak Kak Daya, saya ajak Kak Syida. Okey, ngam. Kak Syida dengan Kak Fareha. Kalau dia tak nak ni, saya suruh dia pasang. Dia sewa. Sini. Kita makan ni dulu guys. Campur tu wayar tu dengan air sungai tu. Nampak? Itu lah yang kata ada ikan tu. Breakfast bottle ni ikan lah. Mesti dia banyak. Kan kalau sewa ni kalau 3 hari jadi mahal sikit. Kalau ni nak murah, dia sewa kemah kat luar. Lepas tu datang sini. Kalau dia tak nak beli kemah, macam tu dia cara dia. Betul. Nak ada sejuk pula. Macam Kak Syida ni hari-hari je lah kan. Lepas tu lepak dengan kita kan. Macam tu. Oh, sama ada semua ada tu nature lah. Oh. Rayanya ayah telah bersedia. Ikan kita. Ikan pancing. Adakah umpan yang mengena? Ataupun sekadar wayang sahaja? Hari lihat siapa yang kena. Mari kita tengok. So ayah kali ni menjadi ke tak jadi? Seorang tak mandi lagi. Astaghfirullahaladzim. Orang belum mandi yo. Ramai di pantai memancing. Kita join. Seorang lagi main drone.
ketam dengan bawang. Ui, nasi tak cukup ni. Kalau ayah mama makan nasi bukan rasa. Orang diet je. Iya ke? Ha? 2,5. Tuang yang tu. Ni. Ha? Untuk 2 ekor ni 1 pack. Sebab dekat daun ni kan, dia rasa asam pedas lah. Ada orang nak buat bunga api ya sana. Kat sebelah ni saya tengok ni. Tengok movie guys. Share what? Share what? Ambil je lah. Ada orang belanja lah. Mengapi. Api. Wah. Merdeka! Habis dah. Ada orang lapar lah. Tiba-tiba masak ah. Inilah masalahnya bila bercamping ya. Nak sikit boleh? Telur, Telur? kicap. Cili? Hmm. Malam-malam guys, mereka buat apa tak tahu, mencari apa, masing-masing menengok kehidupan malam. Malam ni cerah guys, boleh nampak bintang-bintang, tapi dalam kamera tak nampak sangat. Sekejap lagi kita start guys lain. Tengok ayah buat apa. Dia dengar lagu, lepas tu dia tengok Facebook. 항상 마지막 아연 잘 준비해. 집들도 다들 1차전, 2차전은 자. 잘하겠지. 그러다 3차전이 되면 지치고 마음 아이디어가 깨네. 나타나지. 그때가 가장 중요한 순간이죠. Thank you for watching.